Okay, sekarang saya start. Orang tengok kalau macam seluruh dunia okay, ni ada ini kad, okay. Ada ini kad ni. Ada ni Maharani ni, okay. Seluruh dunia lah. Ni paling besar sekali ni. Ada ni kad. Okay. Contoh lah, contoh. Okay, tunjuk warna merah ni lah. Okay. Ini ada ni kad ni. Ni nampak lah. Yalah. Jadi kalau macam ini kad ni, dia ni satu kad ni kalau macam kalau di Melaka maupun mereka main di kilang-kilang, main di rumah orang, mereka mainnya kebanyakan main besar meh. Jadi kalau macam kita sekarang ni, dia orang main kalau RM10 meh, mereka tak main lagi lah, buang masa mereka saja. Jadi mereka kalau paling kurang main pun mau 100. RM100 lah. Biasa kalau macam dia orang main tu, dia orang satu malam tu dia boleh kalah sampai more than RM10,000 di Melaka lah. Di Melaka ni lah, sampai rumah pun dah tergadai lah. Rumah pun tergadai. Saya nampak saya punya kawan kelas, dia jual bagi Melayu. Satu kali Melayu datang beli kan daripada handphone itu. Satu kali beli, dia buat Melayu, buat berniaga lah. Satu kali beli RM500. Tapi dia menang kalah tu belum tahu lagi itu. Mereka main lah. Mereka tak heran lah. Mereka tak pirang. Yang penting mereka mau mempertaruhkan wang mereka lah. So called mereka mau berjudi lah. They want to gambling. They want to gamble lah. Yalah. Kalau macam pergi main ni, dia kocok tu, banyak pandai dia kocok macam tu. Banyak pandai kocok lah. Okey, contoh sekarang ni saya main seorang lah, saya potong. Saya bagi saya seorang. Saya ambil 3 keping. Saya ambil 3 keping lah. Yang ni kalau macam dia main mati pun cepat, duit habis pun cepat lah. 3 campur 7. 3, saya tunjuk dulu dia punya kad. Ni kad nombor 1. Nombor 3. Ini kad nombor 2, nombor 7. Ini kad nombor ni nombor 3. Okey, sekarang matematika. 7 campur 7 tambah 3 10. Jadi tambah 3 13. Kalau belakang kosong baru dia kira 10. Jadi saya dapat cuma 3 saja. Kalau katakan orang lain dia dapat 4 pun saya bertarung RM100. RM100 saya kena kasih dia lah. Ni adalah rumrah lah, ni biasa. Ni. Ini main biasa lah. 3 keping lah. Tapi kalau macam mereka main judi di luar, mereka tak mau main benda ni. Mereka mau main 21 lah. Lebih 21. 21 tu tak boleh pamerkan lah. Yang tu kena saya dengar Uncle Peter Ho. Dia kena main baru boleh dapat video ni, baru nampak. Itu tak boleh mainkan. Kerana 3 keping, dia kalau saya make up bagi you tengok pun tak apa. Kartu saya bagi you tengok pun tak apa. 3 keping. Kalau kita main pakau, itu panggil pakau. Main poker. Bagi you tengok pun tak apa. Tapi kalau macam main 21, ini blackjack. Itu orang kata blackjack. Dia English lah panggil blackjack. Itu tak boleh dipamerkan. Jadi kalau macam bahasa Inggeris ni unik tau. Dia special tau. Dia kata istimewa. Dia katakan we are holding the different card. We are holding the different card. Macam kita punya cara pola pemikiran kita tak ada sama. Terutamanya apabila kita bersama-sama dengan kaki judi. Atau sekarang dia tak ada, dia kaki handphone itu apa, online game ni lah. Pemikiran tak ada sama. Jadi bila kita buang undi metem pun kita tanggung lah. Contoh kalau sekarang nampak dekat Tanah Melayu ni lah, sudah nampak lah. Kita punya Sabah Sarawak tu lain cerita lah. Kalau sebenarnya Tanah Melayu ni sudah nampak kebodohan dia lah. 60 tahun orang perintah baik-baik. Ada sekolah Cina, ada ini, kita hidup makmur, orang kasih buang. Ada GST. Sekarang kalau tengok Indonesia sekarang ni jalan GST, mana ada jalan SST. Itu sebab Indonesia lebih maju. Indonesia ada kereta api laju, iaitu dari Jakarta ke Bandung. Singapura jealous kan. Singapura sebenarnya dia mau benda ni tau. Dia mau itu high speed rail tau. Tetapi Mahathir kasih buang. Pasal politik mahal lah, Mahathir kasih buang. Kalau nak start balik itu boleh. Tapi very difficult dah. Saya memang puji. Memang macam mana pun busuk-busuk pun Jokowi lah. Kita ada Jakarta ke Bandung ni HSR. Tak tahu tiada naik tak naik. Saya tak tahulah. Okey, kerana masa itu saja daripada saya. Amin.